jenis berhutang tak mau bayar ni. Keturunan ni Allah benih dia di mana-mana. Tang mana pun benih ni ada ni. Tak percaya di Padang Nyok ada kan? Kok dia pun ada? Dia main berhutang, dia reti. Dia main berhutang ni, lidah ni. Allah jangan duk abak lah. Gigi ni lebih lembut pada lidah. Dah aku berhutang saat nanti aku nak buat projek, nanti aku dapat projek aku bayar balik kat hang lah. Mai masa nak bayar, WhatsApp tak balas, telefon tak angkat. Ada gitu, ada. Itulah kali dia telefon kita pun dia blok, WhatsApp kita pun dia blok. Pi kita ni jumpa dia ni hang bila hutang aku nak bayar, dia maki pula. Dan dasar haram sungguh hang ni pelak ni maki kita pula. Tak dan nak kutip ni. Masa ni ada ni. Orang yang kena hutang tu, yang dia tak bayar tu, kita yang dia berhutang dia tak bayar tu, nak tanya Pak Long, susah tak orang ni? Susah ke tak? Dia yang berhutang tak mau bayar, dia senang ke tak? Tu je. Orang yang buat naya dekat orang tak ada lagi dalam sejarah dunia. Orang yang buat naya ke orang ni senang lenang kaya raya. Tak ada lagi dalam sejarah dunia orang yang kena naya susah merempat. Allah Ta'ala ni ada. Hang nak buat apa hang buat. Tapi hang kena ingat dalam hidup ni Allah Ta'ala ni ada. Hang kena ingat dunia ni bukan otak-otak hang. Ni Nabi kata hang sabar. Orang yang buat naya dekat hang nanti duduk dalam neraka. Hang sabar. Boleh sembang kan? Tak kena tak apa haji, mau kena. Dia kata tak apa tak bab neraka tu akhirat ni, dunia ni dulu kita sembang. Saya ni tidur malam tak lena tak. Hang sabar tak lama.